Pernah tak anda rasa macam dunia ni bergerak terlampau laju? Email masuk tak henti-henti, mesej berbunyi tengah-tengah malam. Jujurnya, rasa lemas tu dah jadi benda biasa sangat kan? Tapi, macam mana kita nak siapkan semua benda ni tanpa, hilang kewarasan? Dalam kupasan kita kali ni, kita nak bongkar satu sistem klasik dari tahun 2001 yang ditulis oleh pakar productivity David Allen. Ia dipanggil Getting Things Done atau singkatan popularnya GTD. Walaupun dah lebih 2 dekad, sistem ni masih lagi jadi rujukan power sebab ia bagi satu rangka kerja yang betul-betul radikal untuk ubah cara kita berfikir dalam dunia yang sibuk ni. Anda pernah dengar tentang Zeigarnik Effect? Dalam psikologi, maksudnya otak kita ni memang tak akan berhenti terfikir pasal tugas yang belum siap. Pernah tak tengah syok mandi tiba-tiba dapat idea bisnes? Atau tengah makan teringat email bos yang belum balas? Atau, alamak, lupa nak beli susu anak? David Allen panggil benda-benda ni sebagai gelung terbuka atau open loops. Gelung-gelung inilah yang sebenarnya merampas fokus anda secara diam-diam. Anda rasa penat gila? Bukan sebab kurang tidur sangat, tapi sebab minda anda tu tengah lemas cuba ingat berpuluh-puluh benda serentak. Serius? Ini sangat meletihkan dan inilah punca sebenar kelesuan otak kita. Okey, sekarang cuba tarik nafas dalam-dalam. Pegang satu falsafah yang cukup simpel ni. Minda anda direka untuk menjana idea, bukan untuk menyimpannya. Sistem GTD terbina betul-betul di atas kesedaran ini. Otak kita ni sebenarnya macam satu pemproses yang sangat berkuasa. Tapi masalah mula timbul bila kita asyik paksa ia jadi macam kabinet fail yang bersepah. Bila kita berhenti menyeksa minda untuk simpan setiap butiran kecil dalam hidup, barulah keupayaan kreatif yang sebenar tu mula terselah. Bercakap pasal beban mental ni kan, kalau anda paksa minda tu simpan segala senarai tugas, ia akan jadi sesak dan perlahan-lahan crash. Sebiji macam komputer yang buka terlalu banyak tab kat browser, lag terus. Sebaliknya, bila minda dibebaskan daripada tugas mengingati, ia akan kembali kepada fungsi asal, iaitu sebagai sebuah kilang idea. Minda kita ni dicipta untuk berfikir secara kreatif, rangka strategi dan selesaikan masalah yang kompleks. Jadi kita memang perlukan satu sistem luaran yang sangat kukuh untuk pegang semua senarai itu. Barulah kilang idea dalam kepala kita ni boleh beroperasi tanpa gangguan. Jadi, persoalannya macam mana nak wujudkan sistem luaran ni? Ada 5 langkah teras. Tangkap, jelaskan, susun, semak dan bertindak. Kalau anda dapat kuasai kelima-lima fasa ni ikut urutan, ia umpama bina satu jambatan yang sangat kukuh untuk bawa anda keluar dari kekacauan minda, terus menuju kejelasan mutlak. Ini bukan setakat padamkan api masalah harian yang tiba-tiba muncul tau. Ini satu metodologi yang menyeluruh. Jom kita selami rahsia dan keajaiban di sebalik setiap langkah ni. Langkah pertama, tangkap. Peraturan emas dia memang mudah sangat. Jangan simpan apa-apa pun dalam kepada. Kosongkan terus. Anda perlukan satu peti masuk yang anda 100% percaya. Kunci utama kat sini adalah disiplin tanpa kompromi. Setiap kali ada idea menintas, pesanan masuk atau tiba-tiba anda teringat sesuatu, tangkap dan catat terus. Jangan sesekali biarkan ia jadi gelung terbuka. Simpan kat satu tempat berpusat yang anda yakin pasti akan dirujuk semula nanti. Tapi, timbunan nota yang kita dah tangkap tadi belum berguna tau selagi tak diuruskan. Kat sinilah kita masuk langkah kedua, iaitu penapis jelaskan. Tanyakan pada diri sendiri, bolehkah saya bertindak ke atas benda ni? Kalau ya, guna peraturan ajaib ni. Jika ia boleh disiapkan dalam masa kurang dari 2 minit, buat terus. Jangan fikir panjang, jangan tangguh-tangguh. Tapi kalau perlukan masa lebih lama, sama ada anda agihkan tugas tu pada orang lain atau masukkan dalam jadual. Kalau jawapannya tidak, senang je, buang dalam tong sampah, simpan sebagai rujukan semata-mata atau letak dalam senarai suatu hari nanti. Okey, untuk tugas yang ambil masa lebih dari 2 minit tadi tu, kita kena susun cantik-cantik masuk dalam 4 bakul khusus dalam sistem kita. Pertama, tindakan seterusnya, ini untuk fokus harian kita yang jelas. Kedua, projek. Untuk matlamat yang perlukan beberapa langkah berbeza nak siap, contohnya macam rancang kempen pelancaran produk. Ketiga, senarai menunggu, untuk tugas yang perlukan maklum balas dari orang lain. Dan terakhir, kalender, yang ini khas untuk komitmen yang ada masa dan tarikh yang ketat. Asingkan dengan betul dan saya jamin kekeliruan dalam hidup anda akan hilang sepenuhnya. Tapi hati-hati ya, sebab kat sinilah 90% orang gagal. Langkah semak semula. Kalau anda tak buat semakan mingguan, otak anda perlahan-lahan akan hilang kepercayaan pada sistem yang anda dah susah-susah bina tu. Dan lama-lama, tugas-tugas tadi akan merayap masuk balik dalam kepala, bawa balik tekanan yang sama. Semakan konsisten inilah yang jaga integriti sistem kita dan bagi keyakinan penuh untuk kita melangkah ke fasa terakhir, iaitu bertindak. Anda boleh bertindak dengan rasa yakin gila sebab anda tahu anda tengah buat perkara yang betul pada waktu yang betul. Dan tahukah anda apa ganjaran psikologi paling besar lepas buat semua ni? Ia dipanggil minda seperti air.
Konsep ni sebenarnya dipinjam dari falsafah seni mempertahankan diri. Cuba bayangkan satu kolam air yang sangat tenang. Bila kita baling batu ke dalam air tu, ia akan bertindak balas tepat mengikut saiz batu tu je. Air tak panik, pusarannya tak berlebihan. Macam itulah keadaan minda anda lepas amalkan GTD. Bebas dari gangguan, membolehkan anda fokus 100% pada tugasan sekarang dan akhirnya membolehkan anda betul-betul dapat berehat dengan tenang. Untuk jadikan semua ni realiti bagi kita yang sibuk bekerja hari-hari ni, manfaatkan kuasa tag konteks dalam aplikasi pilihan anda. Ini sebenarnya senjata rahsia produktiviti anda. Jangan tengok senarai 100 tugasan tu sekaligus. Confirm akan rasa cemas. Sebaliknya, kalau anda tengah pegang phone, buka je tag add phone dan selesaikan semua panggilan yang tertunggak. Tapis tugasan tu ikut konteks persekitaran atau peranti kat depan mata. Oh ya, satu lagi tip. Cuba buat semakan mingguan ni setiap hari Ahad petang. Serius, dengan cara ni anda takkan pernah rasa terbeban dengan gunung tugasan lagi. Ini satu lagi anjakan paradigma yang kita kena betul-betul faham. Rasa terkawal tu sebenarnya datang dari satu sistem yang kita percaya dan bukannya bermaksud kita kena siapkan semua perkara. Jom kita realistik. Memang mustahil kita nak selesaikan segala-galanya dalam satu masa. Produktiviti sebenar tu maksudnya anda tahu dengan jelas apa yang anda tak buat pada hari tu dan anda rasa sangat tenang dengan keputusan tu. Kenapa? Sebab sistem tu tengah simpan rekod semuanya dengan selamat. Okey, sekarang masanya untuk bertindak. Saya nak cabar anda. Sebaik sahaja kupasan ni tamat, luangkan masa 10 minit je. Tuang segala benda yang serabut bermain di fikiran tu ke atas kertas atau dalam aplikasi kegemaran anda. Bil, kerisauan, deadline kerja, idea bisnes masa depan, jangan tapis, keluarkan je semuanya dari kepala. Lepas tu, pilih satu je item dari senarai yang panjang tu dan cari apakah tindakan seterusnya yang paling kecil untuk anda mula mengorak langkah. Jadi, persoalannya, berapa banyak gelung terbuka yang tengah senyap-senyap curi tenaga mental anda sekarang ni? Ada 10? Atau mungkin lebih 50? Cuba bayangkan macam mana hebatnya potensi dan kreativiti anda kalau beban yang tak nampak tu berjaya dialihkan sepenuhnya. Sahut cabaran 10 minit tadi, kongsikan jumlah gelung terbuka anda dekat ruang komen di bawah dan rasai sendiri kebebasan minda seperti air. Terus kekal produktif dan sampai kita jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.